alam ini ada dosa dan pahala. Bila Allah sebut apa-apa kebaikan seberat zarrah kamu akan lihat di mahsyar esok, dan apa-apa kejahatan sebesar zarrah kamu akan lihat di akhirat esok. Dua ayat ini sangat menginsafkan bagi orang-orang yang bertadabbur. Tadabbur ni maksudnya dia renung, dia fikir dan dihayati dua ayat ni. Kebaikan seberat ataupun sebesar zarrah. Tuan-tuan ambil bantai duduk sini kan, tuan-tuan ubah bagi jadi elok-elok. Tu kebaikan sebesar zarrah. Ataupun kita ronyok-ronyok basuh lap tangan, kita buang. Kecil je. Tapi Allah peringatkan dalam surah Al-Zalzalah ni, ayat 7 dan 8 ini, kebaikan dan kejahatan yang sebesar dan seberat zarrah itu kalian akan lihat. Apatah lagi kalau menzalimi harta orang sehingga beribu-ribu ringgit. Apatah lagi sekiranya meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga orang, cukup besar.